Tahukah anda kamera selfie yang kita guna selama ini datang dari ilmu 1000 tahun yang lepas? Sekitar tahun 1011 Masihi, seorang ilmuwan Muslim dari Basrah bernama Ahmad Ibni Al-Hatyam tiba di Mesir dengan keyakinan bahawa beliau mampu mengawal banjir Sungai Nil. Namun, apabila berdepan realiti sebenar sungai itu, beliau sedar teknologi pada zamannya belum mampu menundukkan kekuatan Nil. Beliau menarik balik kenyataan sendiri. Tindakan itu menyebabkan beliau dilucutkan jawatan dan dikenakan hukuman kurungan rumah oleh pemerintah Mesir ketika itu, Khalifah Al-Hakim, selama hampir 10 tahun. Dalam tempoh tersebut, beliau hidup terkurung dan jauh daripada dunia luar. Namun, disitulah beliau mula mengkaji satu fenomena pelik di dalam bilik gelapnya. Satu jalur cahaya kecil yang masuk melalui lubang dinding dan memantulkan imej dunia luar secara terbalik. Daripada pemerhatian itu, lahirlah kitab Al-Manazir, karya yang menjadi asas kepada kamera obskura dan seterusnya menjadi asas kamera moden, teleskop, mikroskop, fotografi dan teknologi visual yang digunakan hari ini. Setiap gambar yang diambil hari ini sebenarnya berdiri atas ilmu seorang lelaki yang pernah kehilangan kebebasan tapi tak pernah kehilangan kebergantungan kepada Allah.